dah 5. 5 7. Okey. Untuk pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini. Awak dengar kisah Ustazah? Awak teka. Alright. Teka ke apa yang kita akan belajar? Tajuk lain ni tajuk lain. Bukan yang biasa. Okey. Kisah benar daripada Ustazah. Kisah benar. Kisah benar. Okey. Pada tahun lepas. Tahun berapa? 2024. Okey, 2024. Ustazah bersama-sama dengan Keluarga. okey, keluarga. Lagi mana? Jalan. Ustazah pergi ke Mekah. Kenapa tak? Nampak. Putih deh muka Ustazah ni deh. Kisah benar. Muka Ustazah. Ustazah pergi mana? Mekah. Okey, Mekah. Di Mekah tu Ustazah buat ibadah apa? Ibadah haji. Tawaf. Okey, Ustazah tawaf. Tawaf ni apa? Ibadah apa? Haji ataupun umrah kan? Ibadah tawaf. Ibadah tawaf. Kenapa tawaf? Tawaf keliling Keliling Kaabah Kaabah. deh. Keliling Kaabah. Okey, lepas Ustazah lagi tawaf, si ada buat umrah keliling Kaabah. Ustazah apa? Pergi ke mana pula? Madinah. Mana ni? Madinah. Saya selfie. Oi. Madinah. Sama sepau. Hijau. Hijau ni maksudnya ke apa hijau? Tahu tak? Dok. Kubah hijau ni. Dok. Selain warna kesukaan Nabi, ke apa? Bawah hijau ni lah tempat Nabi meninggal, wafat. Ustazah lagi menziarahi Nabi. Kita kena dengar sirah kan, siapa ke? Pada lah. Ustazah lagi sini. Dekat Madinah, Ustazah lagi menziarahi makam Nabi. Nabi meninggal dekat dalam rumah dia kan? Sini Ustazah lagi. Menandakan kubah hijau ni jauh tak betul-betul. Dan juga dekat Madinah ni ada apa ni? Masjid. Masjid ke apa? Masjid Nabawi. Masjid Harus Mekah ni. Udah lagi Masjid Nabawi. Dalam masjid besar cantik ni terdapat ramai banyak bahasa India, ada India Israel lah. Islam. Macam-macam. Nampak ramai dah pada sini dah. Semua berpakaian hitam. Ada yang tengah baca Al-Quran. Ada yang tengah solat. Itulah kisah benar daripada Ustazah. Koyak ni dah. Okey, dengan kisah benar Ustazah ni apa yang awak dapat teka tajuk yang kita akan belajar? Tempat. Siapa dapat teka? Tempat. Minaya tanya. Apa? Apa? Ya. Berkaitan dengan Jawi, dengan cerita Ustazah, dengan cerita. Membina ayat. Tak? Cerita. Tak. Dapat. Dia berkait dengan yang kita dah belajar minggu lepas. Oh, tajuk yang lain. Mengaji. Kata serapan bahasa Arab. Okey, apa? Kata serapan bahasa Arab. Kata serapan bahasa Arab. Sebelum ni kita belajar kata serapan bahasa Inggeris kan? Ni siap. Apa? Okey. Bagi dulu. Sebelum ni kita belajar kata serapan bahasa Inggeris, pizza, burger kan? Ini kita mulakan tajuk baru kata serapan bahasa Arab. Awak boleh teka tak mana perkataan kata serapan bahasa Arab? Awak nampak Mekah kan? Ni Masjid. Keluarga ni kata serapan tak? Tak. Tidak, ni susah saja. Bukan awak teka. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kata serapan bahasa Arab. Okey, kita tengok. Apa yang dimaksudkan dengan kata serapan bahasa Arab? Kata serapan bahasa Arab. Nampak tak? Wow.
Nampak? Saya ambil baju duduk belakang sekali. Dia nampak? Nampak. Okey, ni lah. Kata serapan sebelum tu kita nak tahu dulu. Macam mana berlakunya kata serapan. Okey, cuba masuk tulis saya buku ni. Perkataan yang dipinjam terus daripada bahasa Arab sama ada sudah diubah atau belum. Dia sama je seperti kata serapan bahasa Inggeris. Cuma ni bahasa Arab. Yang kita pinjam daripada kalimah-kalimah atau perkataan orang Arab. Contohnya kalau kita pergi Mekah, di Mesir, negara Arab, kalau kita sebut perkataan dia boleh faham. Contohnya inilah solat. Dekat Malaysia pun kita sebut solat. Dekat Mesir, Arab, kan? Kalau kita sebut solat tu dia faham. Contoh kalau saya sebut sini keluarga bahasa Melayu, kalau kita di negara Malaysia faham lah keluarga lah. Kalau kita pergi Mesir, kita sebut keluarga. Dia orang faham kalau kita sebut keluarga tu masuk dia apa? Tak faham sebab dia bukan kata serapan bahasa Arab. Ada ni dia kata serapan bahasa Arab, solat, Al-Quran. Kita pinjam daripada bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kita pun guna dalam negara kita. Dia ada dua jenis. Kata serapan bahasa Arab ni ada dua jenis. Yang pertama, cuba baca. Belum diserap sepenuhnya. Ejaan masih ikut Arab. Contoh takwa. Yang pertama, dia ada dua jenis kata serapan bahasa Arab ni. Yang pertama, belum diserap sepenuhnya. Maksudnya, ejaan tu kita ikut ejaan bahasa Arab. Contoh takwa Arab. Kalau kita ejaan bahasa Melayu, daripada UA ni, sebenarnya dia apa? Waw dengan alif kan? Tapi kita tak guna alif. Kita guna ya ni. Ya tak ada titik. Kita serap bukan sepenuhnya serap, bukan seluruh kita serap. Ni kan? Okey, yang kedua cuba baca. Sudah diserap. Ejaan mengikut bahasa Melayu. Contoh sabun. Yang kedua tadi kita tak serap sepenuhnya. Yang ni kita sudah serap sepenuhnya. Kita ambil perkataan tu betul-betul. Contohnya ejaan sabun dah. Yang kita guna sabun mandi dah. Sabun tu rupanya kita pinjam daripada bahasa Arab tu. Kalau bahasa Arab sabun. Tapi kita pinjam sepenuhnya, jadi ejaan kita ikut bahasa Melayu. Kita ikut sabun, kita ejaan sin alif. Sebanyak sabun ni kita tukar. Negara kita tukar perkataan sabun ni jadi supaya kita mudah nak sebut. Kita ejaan mengikut lidah kita senang nak sebut. Kita senang sebut sabun ke sabun. Ni. Jadi sistem ejaan tu kita ikut ejaan bahasa Melayu. Kita tak ejaan S-O-S-O. Tak. Kita ejaan sabun. Sebab kita ubah dah. Kita ubah ikut apa yang kita senang nak sebut. Lidah kita Melayu dengan lidah Arab ni lain. Kita ubah sabun ni jadi sabun. Okey, ni dah dua jenis. Boleh faham? Mudah ya, Rik? Kita pinjam perkataan tu daripada bahasa Arab. Kalau kita pergi negara lain, negara Arab tu boleh faham apa yang kita cakap. Kalau kita ayat sabun, dia faham. Kalau kita ayat tawaf, dia faham. Kalau kita ayat solat, dia faham. Ada banyak lagi perkataan. Ada. Kalau kita ayat keluarga, dia tak faham. Sebab bukan kata serapan. Kalau kita ayat buku, dia faham tak? Tak faham. Sebab bahasa Arab kita panggil apa? Buku. Kitab. Okay. Inilah. Contoh-contoh kata serapan bahasa Arab. Okay, Ustaz akan senaraikan berapa yang 9 je. 9 kata serapan hari ni. 9. Kalau Ustaz dia ada banyak lebih 100. Kalau ayat start tu hari ni kan. Boleh ingat kau kalau ada 100 dalam hari ni. Tak ingat. Dan kita kena ingat berapa ini? 9 dulu kan. 9. Siapa boleh tegur perkataan siapa? Okay. 7.
Sok. Betul. Okey. Perkataan pertama. Perkataan kata serapan bahasa Arab yang pertama macam saat ni lah. Sob. Apa? Sabun. Apa maksud sabun? Sabun mandi. Sabun mandi. Sabun lah, sabun cuci badan deh, cuci badan. Okey, ni yang pertama, sabun. Okey. Yang kedua, jatuh. Kena. Kena. Nampak ke tak? Mana? Oh, jatuh. Siapa tu? Semuanya jatuh. Okey. Sakit ke? Okey, sabun. Sabun. Ini gugut menol. Ejaan tu itulah deh. Kalau ejaan kalau dia tu eja. Sabun. Okey, yang kedua, Masjid. 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 Jadi kita serap sebelumnya ni. Masjid. Okey, yang ketiga, Rihan. siapa? Rihan. Cuba baca. Rihan. Rihal tu rehal. Rihan. Apa maksud rehal? Tepat. Tempat letak Al-Quran. Quran. Kalau bahasa Kelantan dia panggil Reha. rehal apa? Oh, Reha. Gaha. 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 Gaha apa ya gaha? Gaha. Gaha. Rehal lah tempat letak Quran. Okey, Gaha. itu deh. Okey, rehal. Gaha. Pergi Reha. Kalau dulu dia kerap dipanggil, okey, ambil rehal tu kita nak baca Quran. Gitu dulu. Ataupun ambil gaha. Gaha tu rehal lah. Gaha. Okey, yang kedua, yang keempat apa? Sejadah. Sejadah kita pinjam daripada bahasa Arab juga ni. Tapi ejaan dia Jadi. kita ubah jadi sejadah. Kalau dalam bahasa Arab sungguh sajadah. Sejadah. Tak ada alif. Kalau kan kita pun eja mengikut lidah kita nak senang nak sebut sejadah. 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 Okey, yang kelima ni. Al-Quran. Al-Quran. Semua tahu dah Al-Quran ni kata serapan bahasa Arab. Okey, yang seterusnya ni. Kerusi. Kerusi. Kursiun. Daripada bahasa Arab dia Kursiun. kursiun. Kalau kita nak sebut, okey, sila duduk di atas kursiun, payah. Kita pun boleh siap ubah mengikut sesuai lidah bahasa Melayu. Okey, duduk atas kerusi, senang. Okey, duduk atas kursi yang ada. Kita sebut kerusi. Tapi kita serap dalam bahasa Arab ni dah. Okey, lima ni. Okey, yang ketujuh. Ni, okey, yang ni. Apa? Jubah. 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 Sebenarnya kita sebut saya pakai jubah, esok nak pakai jubah. Jubah tu daripada perkataan Sarap. bahasa Arab. Apa maksud jubah? Pakai baju Baju kurung. Melayu. Jubah nak jubah pakai lapuk. Lapuk. Biasanya orang Arab pakai kan. Jubah pakai kaki. Okey, jubah. Yang seterusnya, okey ni. Solat. Solat. Solat pun perkataan apa bahasa Arab. Okey, yang terakhir. Kalau yang tahu ni yang hebat. Mana? Gapa? Siapa yang tahu hebat? Siapa ya? Ha? Siapa masuk? Okey. Masuk sebenarnya bukan terbuk. Ustazah yang punya pakai ni bukan masuk dia sebenar tu. Tempat? Siapa pakai? Lelaki pakai. Kita tu balik. Terbuk ni bukan terbuk kita pakai kita. Yang sebenarnya terbuk ni ialah kopi macam jenis kopiah tinggi yang ada macam ada belakang. Banyak masa ada tunjuk gambar. Yang ada macam ekor. Rambu-rambu ekor. Tu dipanggil terbus. Bukan yang terbus ni kita kuih. Yang sebenarnya orang lelaki ni terbus. Betul? Ni kata serapan bahasa Arab. Kita serap daripada bahasa Arab cuma kita salah
kita salah guna perkataan terbun. Ini bukan terbun ni benar. Rupanya lelaki. Ni macam yang ni lah. Awak. Lop. Alright, macam tokok yang tinggi. Oh, basuh. Basuh. Tokok tinggi. Lepas tu dia ada ekor. Kebiasaannya orang dahulu bakar. Warna putih. Mana? Tengok. Biasanya. Okay, next. Boleh ada sembilan ni. Boleh ada sembilan. Ini ada. Okay, aku mikir kita dah bakal pan. Tempat tu. Okay, dalamnya nak sebagai latihan supaya awak guna ingat. Okay, Ustazah akan bagi kertas ni yang mengandungi kata serapan bahasa Arab ada. Ni. Bagasi. Ni kan kita pergi Mekah tu kan. Ni kan cerita kan. Okey, ambil. Ada gambar, awak tulis. Perkataan kata serapan bahasa Arab tu mengikut gambar. Contohnya ada gambar kerusi. Awak tulis kerusi. Ini ada gambar torbus. Saya bagi sore. Okey, bila saya bagi sore dia akan jadi gini. Macam yang itulah, kena gunting dia jadi gini. Dia lepek dah. Tengok sini Khadijah. Kaila. Awak gunting lah. Awak tepek jadi boleh buka. Pakai kertas pun boleh tepek sini. Jadi awak pun boleh, kan boleh tarik lah deh. Awak tengok dah dulu kertas mana. Awak boleh tarik gitu. Mana tangan lembut lagi ni. Tarik. Awak tepek situ. Okey, awak tengok dulu. Kalau awak tengok dulu boleh peher tu. Okey, sampai sore. Oh ni bukan dalam kumpulan ni. Sorang-sorang. Pas. Pasti guna kaki. Awak tulis dulu gambar dan juga kata serapan bahasa Arab yang betul. Ada lagi? Cukup. Tu. Cukup lah. Wasim. Okey. Cabut lagi. Siapa kau? Saya orang apa? Orang sini. Wah, perut kau macam Awak tulis di dalam kotak yang dia bagi ni dah. Kalau kerusi tulis kerusi. Ni ke apa ni? Tina ni, perempuan ni. Jawi ke dah? Lekong. Solat. Telekong bukan kata bahasa Arab. Telekong solat. Masjid. Rehal. Depan ni tulis dulu dah. Ni jubah. Al-Quran, sejadah, torbus dan juga sabun. Dah siap tulis baru boleh gunting, boleh warna gunting. Ustazah mencari bagasi yang paling cantik hari ni. Bagas. Tahu ke bagasi? Tahu lagi. Lagis tahu lagis? Tahu. Bagasi. Bagasi tak tahu, lagis tahu. Pik ni lah. Pik. Big lah. Kau tolong. Pik travel ni. Ustazah mencari pik travel yang cantik Buat dulu, isi dulu. Lepas yang isi baru warna. Lepas tu baru tepek dalam buku macam yang Ustazah buat. Baru tampal gini. Rehal. Ni awak tulis sambil ingatkan dulu dah. Okey, masjid kata serapan. Rehal. Dengan ejaan dia. Terbus tu macam songkok tu. Tu yang sebenarnya terbus. Kita je yang salah guna yang terbus tu kuih. Salah. Salah penggunaan. Dia akan jadi gini deh. Ni. Luggage. Okey, luggage. Buka. Boleh baca. Gitu. Ni tak tahu
Memang warna kena warna. Tu tutup. Lagi nama tepek dah dalam buku. Nah. Juga. Tepek dah. Yang siapa? Habis apa? Tepek di buku awak dia cari macam ni. Ni Rahman. Ni Rahman. Ni Rahman. Ada mana? Ni ada. Ada jadi tukar Reha dengan Al-Quran. Ni lah Reha, ada dari gambar tu Reha tu. Aku dah tukar. Yang ni tukar. Mana tukar? Dia tinggal no. Yang ni tak. Aku guti panjang, jadi guti sosok gambar. Aku guti memanjang, betul sambung. Dia ada buatkan di sini. Jadi ada tiga baris sebagai 2 baris 3 baris. Tepek ke apa? Aku tepek sini lah kan di sini aku sambung jadi panjang. Lipat zigzag gitu, zigzag. Macam awak kipah ke? Awak kipah mana? Awak kipah kertas. Ada. Gitu lah. Awak akan dapat gini 3 baris. 1, 2, 3. Nah. Lepas tu awak sambung. Tengok, awak sambung. Dia ada tulis gam di sini, awak ke sini. Awak ke pula sini. Gitu. Jadi panjang. Ke situ. Yang lelaki. Ya, ni saya. Faham ke tidak? Faham. Okey, ada gam di sini, okey. Okey, sini. Lepas tu panjang ke, barulah boleh lipat. Kami pergi ambil aku tahu nak menikah dah dengan dia. Bila? Baru je tak ada. Aduh, tak ada makan gula. Mana aku makan gula? Golok. Ada Abdul Rahman. Ada dengan ejaan apa buat tu. Janganlah sambil buat. Kalau sambil berbuat, awak tak akan ingat. Ini gambar kuda. Jigi. Fikir. Syamsul. Awak cakap Syamsul masuk. Tepek dalam buku. Okey, bila dah siap, tampal dalam buku jauh ni. Ada buku jauh ni. Tepek belakang ni lah. Tapi tetap boleh buka. Tepek dong. Mana bagi? Suka tak lepas. Dia akan jadi panjang. Awak lipat zigzag. Kan nama comel pik awak. Apa lagi dia? Lipat satu. Bagi kau mana main. Aku dekat ke Galok dia awak dek. Awak siap dah betul. Tu pengawas. Tepi Arsyad. Tepi Arsyad. Afif. Naufa. Afif Naufa. Afif Arsyad. Ada Naufa. Awak banyak buat dah ada Naufa. Ni dah jadi dah ni. Yang ni yang Syazwan ni. Syazwan. Ya Afif punya. Siapa yang letak Syazwan? Apa yang aku Syazwan? Anu Abusin. Anu Abusin. Baik aku je benda dalam menteri. Aku buat belakang. Ada dah yang dah siap hari-hari bulan. Hari-hari bulan di buku tulis tu. Okey, awak mana? Buku Jawi. Tampal kan? Berapa ibu ni? Oh, ya, ada galuk. Adik, nak kan? Okey, mari tunjuk gambar-gambar awak. Tak
dia tak warna lagi beg dia. Ni. Siap ni. Yang dah siap apa? Ambil lah sim untuk. Ada yang dah siap. Siap Yang sih. dah siap. Tapi awak tak warna. Dia mati masuk kubur selalu. Tayo right ah. Api masuk. Okey, ni yang versi girls yang cantik punya ada. Wah, cantik. Warna dia macam warnanya. kita print macam nampak di komputer. Okey, ni kita buka. Mana? Ada. Boleh Jod loh. Boleh, kau tu yuk. Sudah. Sudah siap. Okey. Okey, usahakan bagi kepada bagasi yang cantik ya. Ni usahakan bagi stiker dan duit. Wow. Mana nama siapa ni? Irene. Okey. Irene Batrisha. Okey, mai Irene. Irene Batrisha. Bagus deh. Contohi Irene ni. Okey, Irene Batrisya. stiker. Cik Auni Batrisha. Ada lagi yang atas? Mai. Ada lagi. Allah. Sorry lagi cari. Aku dah tak, aku terancam tahu gambar. Okey, ni deh. Ni salah satu contoh. Satu lagi. Ni. Buka, boleh baca isi dalam ni dah. Okey, ni. Baguslah dia sempat siap bagi kecek banyak orang jatuh behek. Awak kecek banyak ah. Siap dengan stiker. Sekejap. Stiker. Nampak. Okey, 3 orang lah, 3 orang. Okey. Okey, so lagi. Ni namanya rainbow. Rainbow friend. Rainbow friend. Okey. LGBT. Ya. Stiker. Okey. Dah. Okey, sebelum Ustazah keluar kelas, kita yang dulu kejap. Pen depan dulu. Okey, sebelum Ustazah keluar, kita ucap sampai tak okey. Terima kasih. Okey, awak boleh bayar apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar tentang tentang apa? Kita belajar tentang awak nak tengok. Saya. Kata serapan bahasa Arab. Yang kita ambil perkataan tu daripada bahasa Arab. Okey, siapa yang boleh sebut 3 contoh? Okey, Afi. Contoh kata apa bahasa kita belajar ini? Sabun. Ini depan. Nampak? Solat sejadah. Sigun. Solat sejadah. Sabun. Okey. Gitu. Ayo. Okey, siapa yang boleh sebut 4? Empat. Awak. Saya baca. Jawab. Siapa ya? Si sabun. Si sabun. Iya, Cik. Hancik. Rehan. Rehan. Okey. Pak awak. Okey, habis tiga. Okey, soal lagi perempuan. Sembilan yang kita belajar boleh? Sembilan. Oh, terang kita cuba bangun dulu ha. Kalau boleh belakang tu ha. Okey, abang dulu. Belakang kita bagi 2 stick. Lapel. Jaga. Rihan. Okay, Rihan. Nek so lagi. Berapa? Okey, cuba mula Raisha. No. 6. Sabun. Al-Quran. Jubah. Salat. Tak. Top. Bita. Okey, so lagi. Oh, kita Berapa lagi? Okey, Rehan. Berapa lah? Okey, kita sambung minggu depan pula. Minggu depan. Tengok hari Rabu. Hari Rabu tajwid kan? Okey, minggu depan kita akan perkenalkan perkataan baru pula. Ni 9 je. Kita akan tambah lagi.
Dan banyak lagi perkataan bahasa Arab lah, pun bahasa Arab. Bahasa Melayu sama ada. Okey, setakat itu saja. Syukran. Syukran.